Cadangan untuk simpanan 40 tahun. Umur dah lebih 40 tahun, tetapi simpanan yang ada ala kadar je. Jika tuan-puan tergolong dalam kumpulan ini, tuan-puan boleh tonton video ini sampai habis sebab saya nak kongsikan teknik terbaik untuk tuan-puan ada tabungan yang kukuh sebelum bersara. Kebiasaannya, orang yang berumur 40 tahun ke atas sudah ada pekerjaan yang stabil. Tetapi, masalah terbesar mereka adalah komitmen bulanan yang tinggi dan tidak mampu untuk menyimpan. Jadi, perkara pertama untuk tuan-puan buat adalah kaji semula perbelanjaan bulanan tuan-puan. Cuba hidup di bawah kemampuan dan ajak isteri ataupun suami untuk sama-sama bantu tambahkan simpanan. Untuk mulakan simpanan, tuan-puan boleh fokus untuk menyimpan dalam bentuk emas dan dapatkan 100 gram emas yang pertama dulu. Melalui akaun emas Get Public Gold, kita boleh menyimpan emas 1 gram 1 bulan selama 36 bulan ataupun 3 tahun. Tuan-puan boleh bahagikan simpanan 1.5 gram untuk suami dan 1.5 gram lagi untuk isteri. Bila dah capai target 100 gram, tuan-puan boleh ulang sehingga tuan-puan berjaya capai sekurang-kurangnya 1 kilogram emas untuk simpanan keluarga. Dan bersedia untuk mulakan simpanan emas, boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas secara percuma, saya akan bimbing sebaiknya.